Kemudian bila saya masuk duduk dalam PAS, Datuk juga sekarang ni adalah ahli jawatankuasa PAS Pusat. Macam saya juga. Saya pun dilantik ahli jawatankuasa PAS Pusat. Jadi bila kita duduk dengan kawan-kawan kita dalam PAS, ternyata kita dapat menyaksikan bahawasanya macam yang Datuk ramalkan tadi, way forward ke hadapan untuk nak membela kepentingan agama, menjaga agama dan sebagainya. Komitmen yang ada, saya tak kata yang lain, termasuk parti lama saya, kita tak katalah dia tidak Islam atau tidak nak kepada Islam dan sebagainya. Tetapi komitmen dan opportunity yang telah ada pada PAS sekarang cukup besar. Maka peranan kita, tanggungjawab kita memperkasakan PAS itu. Ya? Memperkasakan PAS. Jadi di sinilah konsep PAS menggantikan UMNO. Bukan saya kata, telah pun terjadi. Dulu UMNO parti terbesar, sekarang PAS parti terbesar. Kalau dulu UMNO committed nak memperjuangkan agama, dia tak buat perangai macam sekarang, tapi PAS terus semakin committed nak memperjuangkan Islam. Tentulah PAS bukanlah parti yang dianggotai oleh malaikat atau Nabi. Tentulah dia tidak komplit, tentulah dia tidak maksum. Mestilah dalam PAS pun ada tak kena, ada kekurangan, tapi tanggungjawab nak memperkasakan, ada tanggungjawab kita. Kita masuk, kita sumbang lah. Itu yang kita cuba lakukan sekarang.